Hello. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to the vlog. Lama gila tak buat vlog, saya rindu buat vlog. Kita orang akan pergi pre-convo. Kita orang pergi ambil jubah, pergi Shah Alam, pergi Kelang. Let's go. Awak. Hi vlog. Mic baru. Wow. Macam kita macam dalam AIT. Tak terpakai kot. Kita nak pergi. Oh ya ke? 8 suku baru dah sampai. Gimana, apa perasaan kau? Lama kita tak buat trip. Saya excited. Saya masuk Syadat dah macam cakap seorang dan rindu punya buat vlog. Okay. Russia. Lah, aku lipat tu. Alright. 16 sen, 12 sen. Jangan. Aku agak macam F1 je. Alhamdulillah kita dah sampai di RNR Seremban. Daripada Melaka ke Seremban aku drive. Lepas tu Seremban ke RNR ramah. Lepas ni aku pula. Confirm Confirm. Kain macam sedap tu. Janganlah. Makanan. Janganlah. Kau borak. Lepas tu kan lambat. Kau member dah habis. Kau tengok sekali ngap tak besar mana. Besar. Okay. Apa ni? Tutorial pump tayar. Hari ni kau pump tayar. Waduh, gede. Apa? Semua tengok dengan pump tayar. Jangan berpusing kepala dia. Okay, hari ni trip kita ada orang semabuk, ada orang Rusia, ada orang Nasrani. Tak, orang apa ni? Islam lah. Sambahan ni. Kadazan. Dia makan babi ya. Dan tamu lawak kan, tak boleh bawa. Makan tu unik loh. Sumpah insya bro. Beli Surah Slack je. Ya, tu je. Kita di Decathlon. Come on. Okay, bang. Sekali ni boleh. Haiwannya. Okey. Kau tengok member tu betul-betul. Dengar bunyi alam. Abang datang daripada mana bang? Datangnya dari Semabuk. Semabuk. Bang, abang macam daripada jauh. Daripada Semuk Flotilla. Hari ni kami berada di hutan simpan ya, di mana kami menyebut seorang Bigfoot. Tengah pilih barang nak beli untuk mama dengan papa. Okay, 2, 4, 6, 8, 10. Kau cacak dia 6 Buy 4 free 1. Ambil 4 Euroson. Assalamualaikum. Aris! Masih malu dengan kamera ke? Tak ada rekod juga, dia ni mengarut lah. So besok kalau event kita datang awal pun tak boleh pakai sini lah. Kalau ada parking. So nanti bapak aku, kakak aku tunggu depan ni. Nanti kita turun daripada pintu. Lepas tu nanti ada orang bagi bunga kat kau. Ada. Amin. Family aku pun tak datang macam ni. Orang ada orang yang bagi bunga. Tak ada. Kita lelaki yang mengharap tu. Aku fakulti undang-undang tu. Walau Amazed tu UiTM ada ke fakulti undang-undang. So macam perempuan dia lawa. Oh, wah. Ya, kalau dah cakap perempuan lawa, maksudnya lawa lah tu. Kita kena tengok. Kena tengok satu persatu. Kita dapat hari-hari janji kita. Okey, betul. So sekarang kita orang kat Zeus. Style gila Zeus ni. Dekat Decathlon Shah Alam. Aris dah lama berjauhan dengan kita orang. Dia dekat Shah Alam. Apa update kau?
Ya, aku tak lebih dan tak kurang lah. Aku enjoy je kehidupan aku sekarang. Satu kata-kata untuk semua orang lah, pengajaran yang kau belajar. Bersyukur dengan apa yang ada. Harap-harap malam ni ada benda menarik lah berlaku lah. InsyaAllah. Mesti akan ada pertumpahan darah. Apa pengajaran yang paling berharga kau belajar so far ni lah, macam lately? Hidup kita ni adalah satu perjalanan, bukan pelarian. Jangan pernah bandingkan bulan dengan bintang dan bila masanya akan bersinar. Kalau kau tanya untuk baru-baru ni aku belajar apa, aku belajar how to struggle nak hidup kat dunia ni. Berapa banyak pun qualification, tapi kita ada benda yang kita perlu usahakan, dia agak susah. Just baru-baru ni kalau aku jumpa ada akak tu, dia qualification SPM, ada anak dulu, janda. Dia ada pilihan sama ada nak berhenti kerja ataupun dia still kerja walaupun dia tak larat. Tapi dia kadang dia still kena kerja sebab dia ada komitmen dengan anak. Jangan pernah fikirkan bila kita punya rezeki tu akan sampai. Dan jangan pernah mempersoalkan tentang takdir kita terhadap Allah SWT. Sebab mungkin Allah dah susun jalan kita dengan betul. Kalau korang rasa macam tergugat, ada orang dah sambung degree ke, dah walaupun dia sambung degree and then kau sampai diploma, lepas tu tak cari apa-apa lagi ke, still tak tahu buat apa, tak risau, buat je apa selagi korang rasa korang okey. Sebab kat dunia ni tak ada apa yang mustahil. So selagi korang tu ada usaha, ada tawakal, doa, tu je jalan dia. Jadi apa-apa yang kita tengah lakukan sekarang ni, dia ada satu perjalanan, bukan pelarian. Dia ada cuba satu benda yang kita okey untuk membina kehidupan diri sendiri. Terima kasih. Thanks to Mak Jadah. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Satu lagi guys. Tap screen guys, masuk 100 lagi nak 10,000. 10,000. Assalamualaikum. Duduk. Sadar. Bye man. Dah aku belum man. Dah kena ejek siap. Thank you mama bagi makan. Mama dah masak kau makan. Mana ni? Dah dia takut dia sambung. Siapa yang tahu-tahu je kan. Baru malam ni kita tim bantai ni bawah ni. Wait guys, kita nak kena guys. Okay guys, kita nak pergi cafe guys. Cafe mana tak tahu lagi lah. So this, diorang bawa kita Wira. Jadi kita orang, okay let's go. Kau ni tak? Hirup cafe. Alhamdulillah bertemu lagi semua Selangor dan Melaka setelah beberapa bulan. Terima kasih kepada Tuanullah Ipan memberi peluang untuk kita tidur lagi untuk kali ketiga lah. Yes, kali ketiga untuk 2 tahun lah kan. So diorang pun nak datang kan. So why not sediakan diorang tempat tinggal terus. Bukan tempat tinggal terus lah, I mean macam tempat sementara yang senang. So macam mak kos semua. Alhamdulillah. Kita pun sama-sama ada action. Yes, nak mengakhiri convocation. Penutup diploma kita. Penutup lah. Yes, memang. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, insyaAllah kalau ada 2 lagi konvoi kita akan 2 lagi degree master. InsyaAllah, amin. Okay, so sekarang kita nak balik. Kita nak settlekan orang untuk konvo menjadi dewasa. So hero kita orang start nak pergi space.
Bising Keluar. Alamak. Okey ah, cover. Mana ini? Morning guys. Dah subuh. Alhamdulillah dah. Dah subuh babe. Ni tengah sujud je. Ya. Allah. Ni yang ni sujud ke tepi babe. Dua kali tau, dua kali dah. Nak breakfast. Ada nasi lemak, ada sanai, kuah, ada poknyol. Okay. Terima kasih pada mama. Terima kasih mama. Sekarang kita dah ambil Luqman. Weh. Budak arau kan, budak arau lah. Baju. Lupa pista boy. Jauh jalan weh. Weh. Jauh kan. Pasal story ni outfit story. Kita nak ambil jubah. Kita nak ambil The boys is complete. Betul sama you know. Jom. Alhamdulillah. Lagi ambil jubah kat atas. Okay, shout out gambar sikit. Serius ah. Kejap. Bangga dengan kita semua. We get the chance to Congrats guys, bila ni guys. Alhamdulillah kita dah habis ambil jubah. So naik baik tu. Satu kat semua 210 201 Medi Darurat Mama, papa. Sorry Lagi 50 minit kita akan photoshoot. Sekarang kita dah pergi makan. Tapi apa tadi Dad? Abang tu apa Dad? Saya ada meletup. Ayam meletup. Aku cakap pulang. So kita kena 4.5. Kita nak tunggu 4.5 baru boleh ambil gambar tu kan. Kita jalan-jalan kat ICT je ni. Terima kasih pada Luqman lah belanja. Kalau nak update, Assalamualaikum. Basically sekarang dah pukul 4.30 dah. Oh megap on the way. Okay. Basically kita orang punya photographer cancel last minute. Yap. Ya, semacam tadi kan tayar dia mentuk. Lepas tu tiba-tiba ni dah di cancel. Lepas tu kita orang brainstorm ramai-ramai, call siapa yang patut, apa yang boleh, apa nak bincang, apa plan, next plan. Pam. Kita pilih Megat. Di sana, di sini kita bersamanya. Berada di Nya, Petronasnya. Megat comeback. Daripada Sep 2 akhirnya dia comeback dekat vlog ni. The Clutch Megat. So kita jumpa Megat lah kat Taman Jepun. Okay, let's go.
Alright, so kita dah solat. Let's go! Alright! Gambar, beri gambar! Apa dia? Kau tanya tak betul. Yeah. Amor dah tentu kan? Makan kos tu. Kau kasih differential 4 je. Dad, tak apa Dad. Kau jumpa siapa ni Dad? Begat dan Jason bro, bapak random sia. Apa kita buat kat sini? Alright, nice to meet you. So kita orang pergi convo dengan Megat bro. Ya tu. Megat comeback kat vlog bro. What the fuck? Cara buka weh. So, what have you been up to? I've been doing business. I'm in finance now, not IT. Ush, tadi study IT. Tapi sedih IT. Study IT. Tapi business. Ha. Tapi part time kan? Tak apa. Look at this man. Everyone back again 10 orang kelas C tu. Cepat tu Megat, patut ada kita orang. Zainul. Yes. Dah. Tadi kutuk aku. Jap. Apa nama komentar kita betul nama dia? John. Okay, everyone say John. See you on convocation day. Bye. Woo, shout out. Betul lah, betul-betul. Tak boleh bodoh ada kerengga kat situ. Oh my god. It's a wrap for today. Appreciated to Megat. Shout out to Megat. Sebab tanpa Megat kita takkan ada gambar langsung. Review of the day. Penat lah, tapi worth it lah. Luqman datang daripada Arau. Kita orang datang daripada Melaka. Just for this moment that can never be repeated. Last minute clutch lah. Baik. Congrats untuk semua classmates dan budak lendu. Tahniah sebab berjaya sampai sini. Selamat bergraduasi. Dah balik gaduh. Alhamdulillah kita ada rezeki. Mama masak mi kan. Shout out to Mama. Terima kasih. Ada buah semua. Thank you. Alhamdulillah. Sedap ni. Tadi Luqman balik kan, pam tiba-tiba kita orang dah baring dah. Oh, okay, kita orang baring. Magic. So kita orang tidur lah. So that is all. Malam pertama settle, malam kedua settle, gambar settle, ambil jubah settle, semua dah settle. Esok balik lah. Goodbye everyone. Good night. So inilah malam terakhir kita orang di Klang. So itu saja. Bye bye. Aku tak tunjuk dia drip aku pink. Pakai pink today. Itu je. Bye bye. So, Alhamdulillah. Berjaya lah. Boleh lah. Kita nak. Apa kita nak kita tak dapat. Tapi kita dapat lebih baik lah. Okay, apa yang aku nak katakan, thank you lah. Untuk maybe lepas convo ni aku rasa susah nak jumpa, sumpah. Aku pun rasa kat Shah Alam walau even dekat kan, aku tak macam kesibukan banyak agak. So maybe aku doakan berjaya dunia akhirat, and then dimudahkan urusan, dimudahkan rezeki. Benda paling aku nak adalah ingat Allah. Jangan lupakan Allah. Aku tak adalah aku baik sangat kan, but kalau dahulukan apa yang Allah nak,
takkan benda takkan ada yang kita tak nak, macam nak cakap, takkan jadi benda yang kita tak nak berlaku kat kita. Macam tu lah. Tu je lah Quran ke apa. Aku pun rasa kalau kita nak jumpa satu kelas ramai-ramai tu agak susah lah sekarang. Ya. Dah degree, lepas tu lepas ni dah fikir lepas degree macam mana pula. Lokman lagi tu, Lokman jauh tu. Lokman jauh. Dah macam-macam lah, semua dah ada hidup sendiri kan. Alhamdulillah. Ada banyak masalah sendiri. Lepas ni kerja je. Lepas tu kalau nak jumpa pun kena kahwin lah. Ya, aku kahwin tu pun kalau dijemput. Tolonglah jemput lah. Jangan tak jemput tu. Janganlah. Aku nak tolong tu. Aku rasa macam classmate perempuan kita kahwin kan. Aku akan rasa macam aku macam terharu, macam bangga tu, macam aku dulu classmate dengan korang dah kahwin dah. Tunggu dok biru tu masuk. Sabar. Solid. Zoom kat muka cakap. Amat tak mandi lagi. Hashtag amat tak mandi lagi. Makan dulu yang penting. Dia seorang je. Soli. Makanan kat sini memang tak beratus sekali. Jatuh kau kalah. Dan aku nak cakap apa, Afiq dah solve problem tu. Jatuh kalah. Sebab kita dah tuang dulu. You do. Okay, dah boleh jadi suami. Mama approve. Kita sekarang dah nak balik daripada rumah Ipan. Kita akan berpisah. MVP. Thank you sudi datang, sudi hadir ke pangkalan General Manager Amir. Saya bagi tumpang history White Wolf. Banglo besar ni. Banyak jasa banglo. Banyak jasa, banyak drama. So kalau ada footage yang kau akan tengok nanti, stay tune je lah. Thank you dah korang. Datang dah ni kali ke 10 lah korang datang sana. InsyaAllah nanti ada rezeki kita orang datang sana lagi. Tapi itulah, last kita makan asam pedas ke sana tak sedap. Ya, asam pedas tu kurang sikit. Siapa yang saja asam pedas tu? So next boleh suggest tempat lain. Asam pedas tu. Asam pedas yang pasti masakan mama semua sedap. Yes. Semua sedap. Mihun mix dengan kicap. Alhamdulillah. Terima kasih, kami sangat-sangat hargai segala-galanya. Korang tak ada isu kan? Kau macam Tak. Jadi suka kau. dat. Tak, dia nak panggil orang tengok dia punya ni. Tak ada. Risau. Orang tengok kita punya klip kat sini kejap je meletup view ni. Baik lah. Malam-malam isi. Tak apalah yang orang jauh ya. Terima kasih tau. Bye-bye. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa masa kumpul lah ya. Jumpa lagi dah lepas. Jaga diri. Take care lah. Geli doh. Bye. Bye Syirah. Bye. Okay, aku maybe nampak macam baru bangun tidur, tapi basically tak. So that is all for this vlog. Alhamdulillah, everything went well. Hope korang enjoy lah tengok kita orang punya moment together. So itu sahaja. Thank you dah tengok. Thank you to everyone yang involved lah. Thank you to all the boys. Thank you Mama, Papa, Ipan. Thank you budak-budak lendu yang kita jumpa, yang aku salam, yang aku tegur, yang tegur aku. Thank you everyone. Okay, itu saja. See you guys next time. Bye bye. Assalamualaikum.